Chapter 7 dia terbahagi kepada beberapa subtopik. The first one is simple harmonic motion and then kita ada wave. Wave ni kita akan split kepada progressive wave dan juga standing wave. Bawah standing wave ni nanti ada lagi 3 cabang application dia, iaitu string, open pipe and closed pipe. So, awak kena fahami betul-betul setiap subtopik for chapter 7 supaya awak boleh kenal pasti konsep mana yang awak kena guna untuk soalan tu. So, for example, question 6A, kalau awak baca dia adalah soalan simple harmonic motion, SHM. Awak cuma boleh guna equation of SHM sahaja untuk soalan ni, which is awak tengoklah senarai formula yang saya dah share dalam group tu, which one is the formula for simple harmonic motion. So first, you are given the equation of displacement y, and then y and t are in meter. So kena take note unit dia betul-betul. First question, minta awak cari displacement at 1.4 seconds. So displacement is y, tapi dia nak dekat masa 1.4 seconds. So apa awak kena buat adalah substitute je t into the equation. Ingat cara penulisan dia adalah 4 pi times by 1.40. T tu duduk dalam kurungan sin tu. Awak punya sudut sekarang ni, theta dia tu dalam radian. 4 pi radian, bukan dalam degree. So kalau dia dalam radian, then awak punya calculator must be in radian mode. Kalau awak guna sin 90 contohnya, 90 degree, then degree mode. So yang ni kena tukar ke radian mode, awak akan dapat negative 0.476 meter. Question number 2, time required for the body to move 0.25 from equilibrium point. So dia nak T and then 0.25 from equilibrium point adalah Y. Okay, Y itu adalah jarak dari equilibrium. Awak ambil balik equation tadi, dan substitute Y equal to 0.25 ke dalam ni. Unit dia mesti dalam meter sebab Y dalam meter. Kat sini awak salah sebab awak terus tekan dalam calculator untuk solve X. Awak buat shift solve lah kiranya. Tak boleh untuk kes yang ni. Sebab awak nak cari sudut dalam ni sekarang, so awak kena kira secara manual, iaitu awak kena bawa dulu ni pergi sana. So dia jadi 0.25 divided by 0.5 and then bawa pula sin pergi sana. Akan jadi sin negatif 1 0.25 divided by 0.5 equal to 4 pi t. Yang ini awak boleh shift solve untuk dapatkan t. Soalan tadi tu awak akan dapat 2 marks. Ini pun awak akan dapat 2 marks untuk substitution and final answer 0.042 second.